Saya nak tanya pada perempuan lah, ya. Okey, banyak-banyak lelaki kat sini. Siapa yang paling handsome? Lelaki orang dilarang berharap. Tolong abang, tolong ah. Kejap. Semua lelaki tolong buat muka handsome. Kita orang nak tengok. Muka paling macho. Muka paling macho. Perempuan nak menilai kejap. Panas sini. Panas sini lah. Cepatlah, Luqman berharap ni. Okey, dah ada jawapan dah. Okey dah, Rina akan beritahu. Saya beritahu. Okey, baik. Sebab saya paling pada menilai kehandsomean lelaki. Okey. Okey, jadi Rina jangan hampakan Luqman. Jadi, lelaki yang paling handsome mengikut kesepakatan semua wanita AI team jatuh kepada Markodo. Betul-betul lah, tak logik siut. Aku bangkang. Tadi saya dengar Una je yang cakap ni, Bang. Una yang masa semua orang. Una dah suap kita orang. Betul-betul lah. Betul-betul lah. Betul-betul lah. Tak boleh. Aku tak boleh terima. Kalau Noah tadi dah terima dah tadi. Be. Kita kena terima sebab Peskat Noah memang handsome kot bagi dia orang. Kalau tak setuju ke? Tak baik tu. Oh, dia orang cakap Malkodok sebab Una bawa makanan hari ni. Aku tahu tak sebab apa dia kata paling handsome. Itu bermakna mu paling Tahu. Memang saya boleh kacak dia. Lepas saya kawan dengan Kanda ni. Ya. Mana baik. Ni. Okey. Okey, jadi pasti Malkodok. Pasti. Okey, tak apa. Abang tak boleh terima kenyataan. Aku tak boleh terima lah. Tapi perempuan ni dia punya jujur macam menghina tau. Okey, silakan soalan. Okey, para jejaka, kita orang ada soalan. Soalan yang pertama. Dalam ramai-ramai perempuan dekat AI team ni, siapa yang korang rasa paling sesuai untuk jadi calon isteri? Tak ada. Kena bincang lah. Nak jawapan jujur ke tipu? Tadi kau bagi tipu. Ada. Bagi tipu lah, bagi tipu. Bagi tipu ke? Bagi je. Kau jujur je. Bincang. Bincang. Kalau calon yang bakal boleh dibuat isteri adalah Aslah Hira. Bang, saya rasa ni sebabkan muka sama je ni. Tak logik lah. Tak logik. Tak bincang lagi tak. Kita bincang. Tak apa bang. Tak apa, biar. Tanya aku. Jangan tanya lu. Okey, saya dah ada jawapan untuk perempuan untuk tadi. Ani. Kita tahu dia kerja apa? HR. Sebab kat dalam ni tak ada bang. Dah jujur dah. Dah habis jujur dah macam. Dah habis jujur. Tak ada. Engkau pun bang. Ada. Mana boleh tak ambil dalam ni? Kalau macam tu kan kita orang ambil kukur tadi. Kukur balik tu. Tak ada yang sesuai pak kata dia orang. Dengar. Ikutkan tadi tak ada yang handsome tapi kita orang terpaksa pilih.
Apa? Marvelous. Korang tak main. Tak, korang tak main jujur, kita tak main jujur. Mal kodok masuk, kau tak cakap pun stop je jaga kacak Masa tu saya masuk, rambut memang repit sangat bang, warna oren tu yang lain. Okey. Kita jujur lah. Lepas ni kita jujur lah. Lepas ni jujur Okey, korang jujur dulu yang tadi, kita akan jujur yang ni. Aku menafikan. Abang menafikan sini sakit masalah ni.